Isu mengenai kemungkinan pakej FA-50 Malaysia Batch 2 untuk dilengkapi dengan peluru berpandu AIM-120 AMRAAM kini menjadi perhatian dalam kalangan pemerhati pertahanan serantau. Persoalan utama yang timbul ialah sama ada integrasi peluru berpandu jarak jauh tersebut benar-benar telah diputuskan atau sekadar cadangan peringkat industri. Malaysia sebelum ini telah memeterai kontrak perolehan 18 buah pesawat pejuang ringan FA-50 Block 20 yang dibangunkan oleh Korea Aerospace Industries. Pesawat ini dipilih bagi memenuhi keperluan program LCA Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, sebagai sebahagian daripada pelan pemodenan keupayaan udara negara. Varian yang bakal diterima Malaysia dikenali sebagai FA-50M dan dilaporkan akan dilengkapi radar AESA moden serta sistem avionik terkini. Konfigurasi ini memberikan peningkatan ketara berbanding varian terdahulu, khususnya dari segi kesedaran situasi dan keupayaan penggunaan pelbagai jenis persenjataan barat. Bagi kumpulan pertama atau batch pertama, tiada pengesahan rasmi bahawa pesawat tersebut akan terus dilengkapi dengan peluru berpandu AIM-120 AMRAAM. Setakat maklumat yang diumumkan, fokus utama adalah kepada integrasi peluru berpandu jarak dekat serta senjata udara ke darat yang bersesuaian dengan keperluan operasi TUDM. Isu menjadi lebih menarik apabila timbul laporan bahawa bagi Batch 2, pihak Korea Aerospace Industries mencadangkan pakej tambahan yang merangkumi integrasi peluru berpandu Beyond Visual Range. Antara yang disebut secara khusus ialah AIM-120 AMRAAM. Peluru berpandu AIM-120 AMRAAM merupakan sistem senjata udara ke udara jarak jauh yang dibangunkan di Amerika Syarikat dan digunakan secara meluas oleh pelbagai angkatan udara dunia. Integrasi sistem ini pada FA-50 akan meningkatkan keupayaan udara Malaysia secara signifikan, terutamanya dalam pertempuran di luar jarak penglihatan visual. Walau bagaimanapun, cadangan tersebut masih berada pada peringkat tawaran industri dan belum dimuktamadkan sebagai keputusan rasmi kerajaan Malaysia. Setiap integrasi peluru berpandu buatan Amerika Syarikat tertakluk kepada kelulusan ekspor di bawah peraturan kawalan senjata negara tersebut. Sehubungan itu, walaupun pesawat FA-50 secara teknikal berpotensi membawa AIM-120, pelaksanaannya bergantung kepada persetujuan kerajaan Amerika Syarikat. Tanpa kelulusan tersebut, integrasi tidak boleh diteruskan walaupun dipersetujui oleh pihak pengeluar pesawat dan negara pembeli. Dari sudut strategik, penambahan keupayaan Beyond Visual Range pada FA-50 akan mengubah peranan pesawat tersebut daripada sekadar platform latihan lanjutan dan sokongan udara ringan kepada aset pemintas yang lebih berdaya saing, di mana ini sekaligus memberikan fleksibiliti operasi yang lebih luas kepada TUDM. Namun demikian, keputusan akhir akan dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk kos tambahan, keperluan operasi sebenar, keserasian sistem, serta pertimbangan geopolitik. Malaysia lazimnya menilai setiap perolehan pertahanan berdasarkan keseimbangan antara kemampuan, bajet dan dasar luar negara. Dalam persekitaran keselamatan serantau yang semakin kompleks, keupayaan udara jarak jauh sememangnya menjadi keutamaan banyak negara Asia Tenggara. Oleh kerana itu, tidak mengejutkan sekiranya Malaysia meneliti secara serius cadangan integrasi peluru berpandu Beyond Visual Range bagi memperkukuh daya cegahnya. Integrasi peluru berpandu Beyond Visual Range AIM-120 AMRAAM untuk FA-50 Malaysia Batch 2 sedang dicadangkan oleh pihak industri dan masih tertakluk kepada kelulusan serta keputusan dasar. Perkembangan selanjutnya dijangka bergantung kepada rundingan antara kerajaan Malaysia, pengeluar pesawat, serta pihak berkuasa Amerika Syarikat. Sehingga pengumuman rasmi dibuat, isu ini wajar dilihat sebagai potensi peningkatan keupayaan di masa hadapan.